Nampak tak Syirah? $2,000 unit. Nampak? Ambil gambar dah. Vitamin D lah Syirah. Vitamin D. Boleh tak bagi tahu? Boleh tak bagi tahu? Okay, hai. Sengit tak Dr. Azimah? Suara Dr. Azimah okey tak? Al-Amin, suara Dr. Azimah okey tak? Testing, suara Dr. Azimah okey tak? Fadimi. Turun sikit. Suara okey tak suara? Testing. Hari ni kita akan cakap pasal menopause. Menopause. Menopause tajuk hari ni menopause. Nampak tak? Menopause. Pernah dengar tak perkataan menopause? Menopause maksud dia dia ada haid. Ini menopause. Menopause, haid dia berhenti. Berhenti haid. Berhenti haid selama mana? Berhenti haid 1 tahun. Apa yang berlaku bila wanita berhenti haid? Apa yang berlaku bila wanita berhenti haid adalah tak subur dah lah. Tak subur. Tidak subur, tidak beranak. Kan? Simptom-simptom dia. Simptom-simptom bila menopause. Simptom-simptom bila menopause. Orang tanya bila berlaku menopause ni? You tengok untuk wanita ni, untuk wanita penting sangat. Sebab bila menopause biasanya wanita mati putih. Bila wanita menopause, wanita akan mati putih. Jadi tak ada nafsu lah sebab dia dah menopause. Nama pun menopause. Berhenti haid. Okey. Biasanya orang tua lah biasanya. Tak jaranglah muda-muda dah berhenti haid kan. Jarang sangat muda-muda dah berhenti haid. So wanita menopause ni masalah dia apa? Masalah dia apa? Biasanya masalah dia dekat menyusui.
Nampak tak? Masalah dia dekat Miss V. Miss V dia jadi kering. Nampak tak? Miss V dia jadi kering. Miss V dia jadi pedih. Miss V dia jadi sakit. Nampak tak? Bila bersama tak seronok. Ini masalah dia. Tak seronok. Sakit bila bersama. Nampak tak Dr. Azman tulis ni? Sakit bila bersama. Sakit bila bersama. Okey. Ramai dah yang join. Bagus-bagus. Sakit bila bersama Nampak tak Dr. Azman tulis ke dia tak clear? Guna iPhone dia tak clear juga Nadia nampak tak Nadia? Dr. Azman tengah cakap pasal menopause hari ni. Tolong share. Kan kita tengah cakap pasal menopause, kesihatan wanita. Bila boleh berlaku ni menopause ni? Biasanya kat Malaysia umur 55. 55 tahun. Umur 55 tahun mula berlaku menopause Mula berlaku menopause. Nampak tak? Miss V jadi kering, Miss V jadi pedih, Miss V jadi longgar. Miss V jadi longgar. Ada juga isu dia dekat isu selain dekat Miss V kan. Ni biasalah kan, dah tua Miss V jadi kering, Miss V jadi longgar kan. Dah tua, biasalah. Tapi apa berlaku pula dekat dia punya badan waktu malam Waktu malam. Hidayah kata ikut keturunan. Ada juga ikut keturunan Hidayah. Ada orang ikut mama dia. Iaitu Miss V Apa pula yang berlaku kepada ni nama dia dekat Miss V, apa yang berlaku kepada bahagian dalaman dia? Kita panggil VMS, vasomotor symptom. Vasomotor symptom ni dia kait dengan saraf. Dia kait dengan otak. Contohnya dia jadi panah. Muka panas. Panas muka. Lepas tu dia jadi merah. Muka jadi merah. Merah muka. Lepas tu dia jadi benda ni. Dia jadi peluh. Peluh malam. Orang malam-malam sejuk ke? Dia malam-malam jadi panah. Peluh malam. Nampak? Kalau dekat rumah kampus saya, biasanya makcik-makcik yang menopause ni dia berkemban. Dekat kampung Dr. Azimah lah dia berkemban. Dia berkemban. Kenapa berkemban? Sebab dia panah doa. Dia panah doa itulah kalau kat kampung Dr. Azimah. Comel video Kau gelap video kita. Tak ada studio lagi kita. Kita buat kat Kleenex je. Yo pernah tengok tak mak-mak orang kampung? Dia tak boleh nak pakai baju tau sebab panas. Kalau pakai baju pun dia pakai baju nipis. Dekat kampung Dr. Azimah lah dia macam pakai berkemban sebab tak boleh nak pakai baju. Panah doa. Okay, malam-malam peluh. Jadi merah muka. Merah muka. Okey, sebab apa? Sebab panas. Apa yang berlaku kepada saraf dia? Vasomotor symptom dia. Dia jadi activated, lepas tu jadi panah. Sebab tu kadang dia dok selesa, dia jadi PA, dia jadi backache. Apa yang berlaku dengan mood dia? Mood. Mood swing. Pernah dengar tak? Mood swing. Jadi gana? Jadi backhand. Nampak tak Dr. Azimah tulis? Jadi OT.
Ni masalah ni. Jadi OT. Mikir sokmo. Ting 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 ting. OT ni maksud dia mikir sokmo Nampak tak doktor jangan tulis? Overthink. Ada tu dia jadi sedih. Dia jadi sedih. Ada ke? Depression depression. Depression. Pernah dengar tak orang tua-tua yang jadi macam ke sensitif, manja. Orang tua jadi sensitif, manja. Yang murung, yang sedih, yang manja, nyetok he. Baru kahwin tak elok makan pil. Ina kita. Ina nak anak ke tak? Dr. Azimah tanya. Nak anak ke tak Ina? Dr. Azimah tanya iya dulu. Ina kan? Ke pagi apa awak ni? Iya Ina. Betul ke baru kahwin tak elok makan pil? Nak anak ke tak? Tak jawab dulu soalan Dr. Azimah. Kalau tak nak anak, Dr. Azimah nak ajar. Kalau nak anak, Dr. Azimah ajar macam mana nak dapatkan anak. Dua-dua Dr. Azimah boleh bantu. Nyetok. Cepat rasa hati. Boleh. Nak rancang setahun. Kalau macam tu pakailah stocking Ina. Pakai stocking masa bersama ni. Nampak ni Dr. Azimah letak dah ni. Masa bersama pakai stocking. Sebab dia ada ayak dia tu. Ayak dia tu ada banyak. Ada ramai anak dalam ayak tu. Satu kali pancaran berlaku 3 juta ada ayak kat dalam tu. 3 ml je tapi benih ada 3 juta. Katakanlah suami awak isap vape ke, isap rokok ke, mungkinlah kurang sikit. Nampak tak Ina? Suami okey tak pakai stocking suami? Isteri tak anak-anak? Kita tanya dulu. Ada 200 orang tengah tengok ni. Katakanlah isteri suruh pakai stocking, suami guana suami? Boleh je makan pil pun tapi tapi takut you all overthink. Nampak ni Dr. Azimah tulis ni. Ramai isteri dia jadi mikir. Tu kena tanya suami dah. Iya tak saya nak pakai stocking ke tak? Tanya suami-suami soleh ni. Ramai ni tengah dengar ni. Pakai stocking okey ke tak ni? Ada orang tanya apa jadi longgar Miss V. Jadi longgar lah sebab dia sudah mengalami menopause ni. Kita cakap pasal menopause ni. Wanita bila dia start tak ada head, bila head dia mula nak berhenti, maksud dia telur habis. Telur habis. Ni nampak telur wanita ni. Okey. Boleh belaka. Nak azal ke, nak pakai stocking ke, tak ada masalah tak ada masalah. Yang penting enjoy dulu jangan gaduh dapat anak. Boleh? Kalau tanya Dr. Azimah, anak tu bonus lah kan. Enjoy. Suami isteri hubungan kena kualiti. Betul tak? Siapa setuju dengan Dr. Azimah? Suami isteri hubungan TikTok. Kalau dapat anak alhamdulillah. Kalau dapat anak alhamdulillah. Tapi hubungan suami isteri kena TikTok 30 minit ke atas eksklusif tanpa anak. 30 minit ke atas. Kan masuk kelas Fahmi. Bagi isteri masuk kelas Dr. Azimah. Daftar kat sini. Fahmi kalau nak tutorial ni masuk kat sini. Wasabi je. Boleh Fahmi? Gitu Fahmi. Janganlah tanya sini nak ajar guana dalam live TikTok kena marah ke. Mestilah Kamil. Bagi isteri masuk kelas Dr. Azimah. Dr. Azimah akan bagi step by step untuk isteri-isteri anda membantu dalam hubungan. Gitu. Tanya kat sini nak masuk kumpulan rahsia, nak personal slot dengan Dr. Azimah, ada kelas online untuk isteri-isteri solehah, semua tanya kat sini. Simpan dan
Nanti tanya ke kami. Ada telur. Wanita ada telur. Wanita ada telur. Kita tengah cakap pasal wanita lah ni. Bukan tengah cakap pasal orang jantan. Orang jantan senang je. Orang jantan senang je. Gone ni dia ni 3 ml air. 3 ml air tu orang jantan, orang tino ni. Kita tengah cakap pasal orang tino. Okey. Orang tino soleha sekalian. Okey. Nampak tak? Menopause. Ini isu menopause. Apa yang berlaku bila menopause? Wanita berhenti haid. Berhenti haid selama setahun. Berhenti haid selama setahun. Telur dia habis. Tengok telur wanita ni. Telur wanita ni masa mula-mula Allah bagi kita hidup kat dunia ni, wanita, telur kita ada banyak. Telur kita mula-mula ada 2 juta. Betul yang tulisan 2 juta. Mula-mula kita jadi baby. Telur kita 2 juta. Lepas tu kita pun tubik haid kan. Umur 10 tahun, umur 12 tahun kan. Cuba share dengan Dr. Azimah. You all tubik haid umur berapa? Dr. Azimah tubik haid umur 12 tahun. Cuba share dengan kita. Berapa umur anda tubik haid? Kan Ellie, kita ada buat kelas Ellie untuk game menopause. Ellie boleh tanya kat sini kalau Ellie nak masuk kelas. Nanti Dr. Azimah ajar juga. Dalam kelas, ada kelas kita 3 jam setengah Ellie. Kita buat kelas untuk game-game menopause. Macam-macam kita ajar. Senaman, jaga kulit. Nazimah 13, Hidayah 13. Okay, orang jantan 2 je. Rugi. Orang tina banyak telur Orang tina banyak telur. Nampak telur ni? Dr. Azimah letak dah ni. Telur wanita. Masa kita lahir, telur kita ada 2 juta. Lepas tu kita tubik haid kan. Umur 12 tahun. Haid, waktu tu telur kita jadi 1 juta. Masa kita tubik haid tu, telur kita berkurang. Dengan isteri-isteri. Daripada 2 juta, telur kita jadi 1 juta. Lepas tu, apa yang berlaku lepas tu? Lepas tu telur kita berturun lagi. Kalau umur sekarang macam Dr. Azimah sekarang umur 40 ni. Nampak ni Dr. Azimah ni umur 40. Dr. Azimah umur 40 sekarang. Telur Dr. Azimah sekarang dah tinggal sikit dah. 100,000 je. Telur Dr. Azimah sekarang tinggal 100,000 sahaja. Tapi kalau you all picos, biasanya kalau kita picos, pernah dengar picos tak? Picos Kalau picos, telur dia 20, 10. Pernah dengar tak picos? Orang yang ada picos ni biasanya telur dia sikit. Telur dia sikit. Nampak tak ni picos? Polycystic ovarian syndrome. Telur dia sikit. 20 ke, 10 ke, dan telur dia tak matang. Nampak? Itu beza dia. Makin lama telur kita makin kurang. Sebab tu Dr. Azimah kata, kalau boleh beranak sebelum umur 40. Ni 40 tahun. Telur kita makin sikit. Ni umur 10 tahun. Ni umur kita 1 tahun, baby. Nampak tak? Telur kita makin lama makin berkurang. Faham tak ni isteri-isteri soleha? Sebab kita sekarang tengah cakap pasal menopause. Menopause ni maksud dia telur dah habis. Jadi tak payah bimbit dah kalau you all menaik menopause kan. Tak subuh dah, tak tubik dah baby. Nampak faham Okey, bagus. Faham dulu. Nak anak kembar. Ya, Syau. Cek telur. Ada tak telur genetik kembar boleh sunflower, boleh. Sunflower nak anak keberapa dah tu? Sunflower nak anak keberapa dah tu? Tahniah. Okey, John tanya menopause umur berapa? Bagus soalan John. John, Dr. Azimah ni umur 40 John. Dr. Azimah tengok Dr. Azimah sekarang John. Dr. Azimah sekarang umur 40. Okey, Dr. Azimah dekat sini John. Dr. Azimah John sekarang perimenopause. Kita tunjuk kita tunjuk kat sini sebab ada John tanya bila nak start menopause. Nampak?
bila kat sini kan, bila kat sini kan 40 tahun ni. John nampak tak John? Okey, baguslah Lokman, bagus. Okey John. Ni John dah perimenopause. Dia dah start dah umur 40 dia dah start dah. Umur 40 dia dah ada dah simptom-simptom perimenopause. Umur 40. Dan biasanya dekat Malaysia start umur 55. Umur 55 dia akan start menopause. Ni betul-betul menopause lah ni. Telur dia dah habis. Sebab dah tengok telur kita bila umur 40 tahun dia dah jadi daripada 2 juta jadi 100,000 je telur. Macam Dr. Azimah sekarang kan, umur 40. Dr. Azimah sekarang umur 40 dah start dah rasa simptom-simptom ni. Nampak? Simptom-simptom ni. Lepas tu bila umur makin bertambah 60 ke atas. Bila umur 60 ke atas, simptom tu kohor teruk. Sebab kita dah berhenti terus. Makin lama kita menopause, makin banyak penyakit lah. Biasanya umur 60 ni dah jadi tersumbat jantung. Jantung tersumbat. Jantung sumbat kan. Lepas tu jadi apa? Sakit lutut. Sakit lutut. Sakit lutut. Nampak? Tapi yang ni yang tahu kan, jantung tersumbat, sakit lutut, kulit kering. Siapa dah rasa dah kulit kering? Kulit kering. Itu simptom-simptom tu. Kulit kering. Dalam Miss V kering, kulit pun kering juga kan. Nampak Dr. Azimah tulis simptom-simptom tu. Faham tak? Simptom-simptom yang Dr. Azimah tulis tu. Kan Syau tanya pasal kehendak. Rasa kulit kering Yohanis. Untuk yang nak tanya pasal ubat, pasal suplemen, kita akan ajar you all nanti. Kalau you nak beli pun boleh beli kat sini Boleh beli kat sini. Yang ada kulit kering nak masuk kelas, kita ada buat kelas untuk menopause special. Special untuk isteri-isteri yang nak belajar pasal menopause. Isteri-isteri kita ada buat kelas untuk menopause. Sebab tengok tak simptom menopause ni. Cuba you all tengok simptom menopause ni. Miss V jadi kering. Miss V jadi pedih. Kan? Miss V jadi sakit bila bersama. Kehendak memang tak adalah kan. Kehendak berkurang lah bila sakit bersama kan. Dia akan menyebabkan kurang libido. Sebab Miss V kita kering. Bila kita dah start menopause, Miss V kita kering dan longgar. Faham tak ni? Kan Yohanis kata macam mana nak atasi? Bolehlah Kak Yohani. Sebab itulah kita buat kelas Kak Yohani. Dan kita boleh lambatkan pun menopause kita. Kita boleh lambatkan menopause kita. Sebab tu Dr. Azimah ajak awal kan. Macam Dr. Azimah sekarang umur 40. Kan. Okey, bagus soalan-soalan tu. Semua orang dah nak merawat ni. Cuba tengok dulu simptom dia apa. Kulit kering, Miss V kering, semualah kering. Perasaan kehendak pun kering. Longgar pula tu kan. Tak grip. Bila bersama tak grip. Okey. Ada orang mengalami masalah panah muka, merah muka dan berpeluh malam. Mood swing. Nampak tak? Mood swing. PA, backhand. Mood swing. Ada orang jadi OT. Ting 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 ting. Berbeza-beza areas, berbeza-beza. Ada orang jadi sedih, nampak? Ada orang jadi sedih. Ada orang jadi brain fog, ia lupa. Nampak tak? Brain fog. Ia jadi pelupa. Lupa. Tak ingat. Soalnya tak ingat nama gapo jadi tak ingat. Tu pun menyebab dia disebabkan oleh estrogen kurang. Estrogen kurang. Kak Rosliza kena self hypnosis. Bagus Kak Rosliza, nampak tak Kak Rosliza? Kak Rosliza cuba tengok ni. Kita boleh tanya kita, boleh wasabi kita untuk bantu Kak Rosliza. Ada ubat, ada hipnosis. Okey, Dr. Azimah ajar dulu untuk ni untuk bantu Kak Rosliza. Kan, untuk bantu Kak Rosliza. Kak Rosliza jadi sedih kan. Kak Rosliza jadi tak seronok kan. Kak Rosliza jadi
Tak best kan? Nampak tak? Yang ni masalah wanita ramai ni kat sini ni. Kak Rosliza Kak Rosliza, Dr. Azimah ada nak bantu Kak Rosliza. Nampak Kak Rosliza? Nampak tak? Mind tune mind tune. Kalau Kak Rosliza berminat, boleh gunakan alat ni, especially kalau you all mengalami masalah mood swing ni. Okay. Mood swing Kak Rosliza boleh tengok mind tune ni. Macam mana nak guna, nanti Kak Rosliza tanya kita kat sini, untuk bantu you punya masalah mood swing. Boleh Kak Rosliza faham tak Kak Rosliza? Sebab masalah ni memerlukan anda bertenang. Masalah ni memerlukan anda masuk ke dalam diri dan relax, hening, tenang. Boleh Kak Rosliza guna benda ni, guna tuner ni untuk baiki minda. Okey, boleh Seterusnya ada orang nak suruh grade. Cik Rosli pula nak tanya macam mana nak grade. Dr. Azimah boleh ajar juga macam mana nak grade. Kak Rosliza jumpa tak macam mana nak tanya kita? Nak grade pun boleh Cik Rosli, boleh tanya kita kat sini. Kita akan bantu bagi berbola untuk gradekan balik. Nampak tak ni? Kita ada berbola untuk Miss V, untuk bantu Miss V kembali montok untuk kembali montok. Macam mana nak grip? Kena montok. Kena otot-otot besar. Nampak tak dumbbell? Dumbbell ni. Okay, dumbbell kita guna untuk bantu otot kita dekat lengan. Nampak tak? Dumbbell kita bantu untuk lengan kita. Nampak? Ini dumbbell untuk lengan. Kita ada juga dumbbell untuk Miss V. Siapa nak? Siapa nak dumbbell untuk Miss V? Siapa nak dumbbell untuk Miss V? Okey, untuk bantu naikkan balik otot-otot di Miss V otot-otot di Miss V. Untuk bantu Miss V yang longgar, untuk bantu Miss V jadi lebih montok, lebih grip. Takkanlah nak letak ni dalam Miss V kan? Dumbbell ni kan? Okey, takkan nak letak dumbbell ni dalam Miss V kan? Jadi kita akan bagi berbola Miss V. Boleh Kak Junaida, boleh. Kak Junaida kalau nak beli dengan kita dumbbell Miss V, beli kat sini Kak Junaida boleh tanya kita, boleh wasabi kita Kak Junaida. Berbola. Kak Junaida dah beli belum? Nak beli macam mana Hajar? Ni kat sini Hajar. Boleh tanya kita. Hajar boleh tanya kita. Wasabi je. Alright. Syuk. Wasabi kita. Nampak tak Syuk? Wasabi kita Syuk. Nampak tak? Dr. Azimah letak ke atas sekali tu. Wasabi kita. Tanya kita. Kak Rosliza mana Kak Rosliza? Siapa kat sini ada masalah mood swing bila menopause? Siapa kat sini ada masalah mood swing bila menopause? Cuba Dr. Azimah tanya ni, siapa kat sini bila menopause ni, bila dah umur 50, dia jadi masalah OT. Dia jadi masalah OT. Siapa kat sini? Lepas dia menopause, umur 50, umur 40, dia mula ada masalah mood swing. Dia mula ada masalah Miss V longgar. Siapa kat sini jadi lagu tu? Siapa kat sini jadi lagu tu? Miss V longgar biasanya dia rasa tak best lah bila bersama. Kan nak montok kan? Kak Jamilah yang mana? Kak Jamilah jadi mood swing ke? Jadi OT ke? Ting 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 bikin sokmo ke gana Kak Jamilah Jaafar? Ke Kak Jamilah Jaafar jadi megah panah muka, jadi peluh malai? Hok anasa. Hok anasa Kak Jamilah. Okey? Cuba share you all punya simptom menopause. Ada tak yang dapat simptom yang macam Dr. Azimah cerita ni? Syuk pula mati pucuk. Bagi isteri masuk kelas Dr. Azimah. Syuk. Kita ajar. Dah kena jumpa Dr. Azimah. Syuk.
Nak bagi air banyak. Mungkin anda bila menopause mengalami kering. Miss V kering tau bila menopause. Kulit pun kering bila menopause. You nampak tak? Kan? Mood swing, OT, peluh. Siang Kak Jamilah. Okey, Kak Jamilah kat sini Kak Jamilah. Nanti wasabi kita Kak Jamilah. Kak Jamilah boleh beli Mind Tune. Nampak tak Dr. Azimah letak ni? Untuk bantu Kak Jamilah bertenang, untuk bantu Kak Jamilah kurangkan masalah OT. Dr. Azimah tak boleh sebut ni perkataan ni. So Dr. Azimah letak OT kat sini. Dr. Azimah untuk Kak Jamilah. Kak Jamilah nanti tanya dulu wasabi kita Kak Jamilah untuk ambil Mind Tune. Untuk ambil Mind Tune beli Mind Tune. Dr. Azimah buat Mind Tune ni untuk Kak Jamilah bertenang, relax. Mind Tune untuk otak. Roslina, Mind Tune untuk otak. Dr. Azimah tunjuk Mind Tune comel tak kotak dia? Kan? Okey, buka kotak dia. Tada! Tada! Kan? Alat ni macam mana nak guna? Pakai masa tidur ke? Lepas solat tahajud ke? Pasang je. Pasang sahaja. Waktu tu Kak Roslina bila pasang tu, relax, tenang, ambil masa 5 minit sehari pun tak ada masalah Kak Roslina. Macam tu. Macam mana? Boleh tanya Farah. Tanya kat sini. Wasabi je kalau ada yang berkenan dengan Mind Tune. You all kena guna Mind Tune untuk bertenang. Tengok lepas sebulan Kak Roslina, Kak Jamilah lepas sebulan. Lepas sebulan guna Mind Tune rasa macam mana? Dia untuk dengar Kak Roslina. Faham tak Kak Roslina? Kak Roslina, harga ni 199. Sebab apa? Kita buat special untuk bantu wanita-wanita yang mengalami masalah OT, yang mengalami masalah menopause dan mood swing yang teruk. So jemput Kak Roslina. Boleh tanya kat sini boleh tanya kita. Okey? Dr. Azimah ada letak dekat TikTok Dr. Azimah tu. Dr. Azimah ada letak dekat TikTok Dr. Azimah. Okey? Sebab bila kita mengalami masalah OT, kan, mood swing, kita akan kurang kehendak. Nampak tak ni? Kak Roslina dengan Kak Jamilah, macam mana hubungan dengan pasangan? Ramai suami tanya, bila menopause ni boleh game tak doktor? Bila menopause ni boleh game ke tak? Ni Dr. Azimah tanya ni, suami-suami macam mana bila isteri anda menopause? Macam mana kehendak mereka? Kan? Macam mana kehendak mereka? Kak Jamilah, Kak Rosliza, boleh share tak? Macam mana? Sebab kita dah serabut kan? Kita dah nak tidur malam susah kan? Boleh share tak pengalaman you all? Mak you all ke macam mana? Kalau ada apa-apa, kamu kat ibu kan Cak Man kata tak risau mengandung. Betul. Kalau dah menopause, kita tak akan mengandung. Kalau menopause, kita tidak subur dan kita tidak beranak. Sebab apa? Sebab telur dah habis. Itulah yang berlaku bila kita menopause. Biar tak ibu. Tak ada cakap. Dia pun nak. Dia tak kira. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih yang baru masuk live TikTok Dr. Azimah. Hari ini kita bercakap tentang kesihatan wanita. Kesihatan wanita.
Okey. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih semua. Boleh share dengan Dr. Azimah umur you all. Boleh share dengan Dr. Azimah umur anda. Dr. Azimah umur 40. Dr. Azimah sekarang perimenopause. Dr. Azimah sekarang perimenopause. Nampak tak? Umur you all berapa? Kan? Atika umur 38. Muda lagi. Atika, tapi kita dah perimenopause tahu Atika. Kalau umur kita 40, 38 ni kita perimenopause. Biasanya kalau umur perimenopause ni dah rasa dah simptom-simptom macam ni. Perimenopause tu dekat-dekat nak menopause. Atika ada tak Miss V kering? Atika ada tak dah rasa macam kulit dah start kering? Atika dah rasa tak sakit bila bersama? Kan, tidak menghasilkan air yang banyak masa bersama. Ada tak? Ada tak simptom lagu tu? Wife masih pakai IUD. Mantap Cik Man, mantap. IUCD ada yang mahal Ada yang IUCD harga 1000, ada IUCD yang harga 100. Kan, biasanya umur 47 hampir dah menopause. Hampir dah menopause. 45 hampir dah menopause. Peri lah tu, peri. Geng-geng 47, geng-geng 45 ni dia peri menopause. Kak Maria ada lagi tak haid sekarang Kak Maria? Kita tanya Kak Maria. Kak Maria ada haid lagi tak sekarang? Untuk isteri-isteri yang nak belajar lebih pasal menopause, Dr. Azimah buat kelas online tertutup wanita sahaja untuk menghadapi menopause. Lengkap. Sesuai sangat untuk you all yang umur 40 ni. Suami-suami ada 300 orang yang tengah tengok ni, tolong daftar isteri-isteri anda untuk kelas menopause. Kan, kita nak lambatkan menopause, nak menghadapi menopause supaya menopause kita tidaklah sampai kita jadi tak ada kehendak. Kan? 43 dah kurang haid Kak Bunga kata. Boleh Julia, boleh. Tak banyak sangat haid sebab kita dah start perimenopause. Minta dengan suami daftarkan isteri untuk masuk kelas menopause. Kelas tertutup wanita je. Dr. Azimah akan ajar you all macam mana nak bagi sentiasa basah, sentiasa montok, kan, sentiasa seronok bila bersama. Macam mana nak sentiasa tak ada ni, sembuh masalah OT, nak guna macam mana, kan, nak kurangkan masalah VMS ni, panah muka, peluh malai ni, kan, macam tu. Dan kalau boleh kita nak elak ni sakit jantung dan juga sakit lutut. Sakit jantung dan sakit lutut. Kita nak kurangkan risiko mengalami masalah lagu ni. Okey? Siapa kat sini dah berhenti haid dia setahun? Menopause adalah haid berhenti 1 tahun. Haid dia dah berhenti 1 tahun. Kalau dah menopause tak boleh mengandung. Betul Bunga. Ni Dr. Azimah tulis dah. Kalau haid dah berhenti 1 tahun, dah tak ada darah, anda tidak lagi subur, anda tidak lagi boleh mengandung. Kak Hasna umur berapa Kak Hasna? Kak Hasna umur berapa Kak Hasna? Boleh share dengan kita. Siapa kat sini langsung tak ada haid? Langsung tak ada haid. Habis dah haid saya doktor. Haid saya dah tak ada dah doktor. Setahun dah tak tubik haid. Maksudnya anda tidak lagi boleh mengandung. Seronoklah boleh bersama dengan pasangan tanpa fikir pasal baby. Kan? Tengok Kak Maria. Kak Maria dah menopause dah. Boleh share kat sini pengalaman Kak Maria menopause. Ada tak simptom macam ni Kak Maria? Jadi kering, jadi pedih, sakit bersama, tak dah longgar, kan? Ada tak Kak Maria? Boleh share dengan kita tak? Ada tak Kak Maria ada jadi simptom panas muka, peluh malai, muka
Muka jadi merah, berkembang sebab tak boleh pakai baju. Ada juga orang jadi mood swing. Cerita Kak Maria share dengan kita pengalaman menopause Kak Maria. Boleh lagi Miss Aha. Kalau 48 tahun kat sini, anda ada lagi telur sebanyak 100,000 biji. Nampak tak? Kalau umur 40 ni biasa kita ada lagi. Dulu kita ada 2 juta. Slow TV Khadijah. Slow. Dulu telur kita 2 juta. Sekarang telur kita bila dah perimenopause ada 100,000 lagi telur. Nampak tak? Boleh mengandung lagi. Dah buat BTL. Okey, bagus soalan Soraya. BTL, dah buat BTL. Dah BTL. Jadi telur tak boleh nak pergi kat Suraya. Baguslah kat Suraya. So telur anda tidak akan mengandung. Sebab telur duduk sini kat Suraya. Bila buat BTL, telur tak boleh gerak. Okey, Miss Wan nanti masuk kelas Dr. Azimah. Kita ada buat kelas Miss Wan. Kelas kita 10 hari bulan 5. Miss Wan ni untuk Miss Wan. Sebab Miss Wan sakit bila bersama. Miss Wan kelas kita kat sini. Miss Wan nampak ni, Dr. Azimah tulis. Untuk Miss Wan yang sakit bila bersama, kelas kita 10 hari bulan 5. 10 hari bulan 5. Harga berapa? 100. Pukul 2 petang. Kelas online kelas online. Kelas online kita akan buat dekat GM. Untuk you all yang ada masalah sakit bila bersama ni, jemput join kelas kita nanti kat sini. Nampak tak Miss Wan? Okey, Kak Nora Shikin kosong dah telur. Kak Nora Shikin pula telur dah kosong sebab dah menopause. Kak Maria tak ada simptom. Tengok Kak Maria, relax Kak Maria, tak ada simptom. Untuk Miss Wan kat sini boleh daftar kat sini kelas untuk nak bersama dengan pasangan, untuk rasa seronok, untuk rasa best, untuk basah. Dr. Azimah akan ajar dalam kelas nanti kat sini boleh wasabi untuk daftar. Dalam live TikTok banyak perkataan tak boleh sebut. Dalam live TikTok banyak perkataan tak boleh sebut. Semalam pun kita ada buat kelas semalam. Minggu lepas kita ada buat kelas juga. Jom Dr. Azimah tunjuk dekat you all kelas-kelas online yang Dr. Azimah buat kelas-kelas online yang Dr. Azimah buat. Kelas malam ada 50 orang join. Kelas malam ada 50 orang join. Kelas malam 50 orang join. Nampak kelas malam? Ni kelas malam. Dr. Azimah share kelas malam. Ni yang ni kelas malam 53 orang join. Betul lah tu tombong tombong. Yang ni kelas malam. Yang minggu lepas 180 orang join. Mungkin semalam ramai orang pergi apa? Semalam ramai orang pergi ni kot semalam. Open house Okey, Adam nak masuk kumpulan yang ada lelaki kita ada kumpulan yang ada lelaki sekali kat sini kita ada kumpulan juga. Nampak tak? Yang ni kumpulan sokongan suami isteri. Nampak tak berapa orang ada? Kumpulan sokongan suami isteri kita ada 10,000 orang dalam kumpulan sokongan suami isteri. You all boleh masuklah kumpulan sokongan suami isteri. Alright. Bagi siapa-siapa yang nak masuk kumpulan rahsia kan, nak masuk kumpulan sokongan, you all boleh tanya kat sini. Kelas kita paling dekat kelas kita yang kelas tertutup 10 hari bulan 5. Bahaya tombong, sakit ni. Tombong biasanya tak sedap bila bersama. Tombong biasanya tak sedap bila bersama. Okey, Cikgu Rahim. Dan tombong juga boleh jatuh, boleh keluar daripada Miss V, Cikgu Rahim.
So biasanya wanita yang mengalami tombong biasanya akan mengalami akan kena buat pembedahan. Sebab apa? Sebab rahim dia jatuh. Rahim dia jatuh. Ada grup, kita ada grup. Okey. Hari ni kita cakap pasal menopause tau you all. Pasal menopause. Kak Norma. Okey, Kak Norma, masalah Kak Norma. Bila Kak Norma terkucil, sebenarnya dinding, lantai, pelvis Kak Norma lemah. Lebihlah 10,000 Cikgu Rahim. Lebih 10,000. Kak Norma. Okey, Cikgu Rahim boleh tanya Kak Suraya tu. Kak Suraya dah operate dah mak dia. Cikgu Rahim boleh tanya Kak Suraya. Kak Norma biasanya sebab dinding Kak Norma lemah. Macam mana nak kuatkan dinding Kak Norma? Sebab tu Dr. Azimah buat kelas Kak Norma. Kedua, Dr. Azimah bagi berbola. Kak Norma, kita ada berbola, kita ada kelas untuk bantu Kak Norma. Dalam kelas Dr. Azimah ajar untuk montokkan balik dinding Miss V. Dr. Azimah ajar lagi untuk lantai Miss V kuat supaya gerik, tidak longgar. Nampak tak Kak Norma? Supaya Kak Norma tak adalah masalah terkucil. You all kena pandai latihan Miss V guna berbola. Kita ada berbola, kita ada dumbbell Miss V. Siapa berminat untuk dumbbell Miss V? Dumbbell Miss V ni dia akan bantu you all untuk elak masalah longgar, kan? Bagi lagi grip, bagi you punya lantai kuat, bagi montok, bagi elak masalah terkucil. Bagi masalah terkucil. Dia sembuhlah terkucil. Bila lantai kita kuat, kita tak terkucil lah. Nak join kelas ke Kak Norma? Kat sini Kak Norma, kelas untuk menopause, tanya kat sini. Wasabi kita tanya, nak masuk kelas menopause, kan? 3 jam lebih Dr. Azimah ajar. Ambil depo, boleh mengandung juga. Kalau depo macam Dr. Azimah kan, user Dr. Azimah seorang yang sangat subur. Depo Dr. Azimah kena pakai stocking juga. Sebab depo dia punya kehebatan dia 80% sahaja. Dia elak mengandung 80% sahaja. Kalau you jenis subur macam Dr. Azimah, kalau ambil depo, ambil juga stocking. Boleh Okey Kak Norma. Kak Norma tahu macam mana nak tanya kita? Kak Norma boleh wasabi kita kita ada buat kelas, kita ada bagi berbola juga. Berbola untuk kuatkan Miss V. Berbola untuk kuatkan Miss V. Berbola untuk jadikan Miss V anda ketat, kan? Montok, dinding Miss V kuat, lantai Miss V kuat, untuk elak you all terkucil. Untuk elak you all terkucil. Boleh Viles, boleh. Dr. Azimah dari Klinik Ikram Gong Badak Terengganu Viles. Boleh datang, jemput datang. Kan Kak Ashikin kata nak bersama tapi kering. Kak Shikin nak pelembab ke? Kita ada pelembab Kak Shikin. Nak pelembab? Kalau Kak Shikin nak pelembab, Kak Shikin boleh wasabi kita. Kan hari ni Dr. Azimah tak buka beg kuning, malas nak bergaduh dengan TikTok. Bagi yang berminat untuk dapatkan berbola Miss V, bagi you all yang ada masalah nak pelembab, kan? Nak krim hormon. Ada orang tanya nak hormon boleh ke doktor? Boleh. Nak hormon pun boleh. Ada tak yang nak krim hormon? Untuk isteri yang sangat longgar dan kering, Dr. Azimah cerita ni, untuk isteri yang ada menopause, yang dah mengalami menopause, dia longgar dan kering, you all boleh pakai krim hormon. Krim hormon untuk montokkan Miss V, untuk bagi dia lembab, untuk bantu masalah kering Miss V. Kan Kak Norma boleh ambil. Nanti Kak Norma tanya kita untuk berbola dan juga krim hormon.
Tengok Kak Rohani ada masalah kat sini dah. Dah ada sakit lutut. Sebab apa masalah sakit lutut Kak Rohani? Sebab otot Kak Rohani tidak kuat. Sakit lutut adalah disebabkan air lutut kering. Nampak? Semua sebab pasal kering. Semua pasal kering. Miss V kering, kulit kering, air lutut kering. Kan? Ada orang tanya, umur 37 boleh ke menopause? Ada orang menopause awal sebab hormon dia tak stabil. Cuba tengok ni, Paulina. Cuba tengok ada tak simptom-simptom lagu ni? Yang Dr. Azimah tulis ni, Miss V kering, sakit bila bersama, Miss V longgar, tak grip, kan? Ada juga yang jadi panas muka, peluh malai, kan? Ada juga jadi mood swing, back kan, pelupa, mikir sokma, kan? Kan? You tengok simptom ni. Ada orang sakit lutut umur 40 sakit lutut dah. Ada orang umur 40 jatuh sumbat dah. Nampak? Simptom-simptom setiap orang tak sama. Kan? Kan Kak Paulina kata peluh malai. Joloh lah tu Kak Paulina. Masalah apa tu? Masalah menopause. Untuk you all, isteri-isteri ataupun suami-suami yang tengok live TikTok Dr. Azimah ni, kita ada buat kelas untuk geng-geng menopause kan? Lutut sakit kena kuatkan otot. Kak Nora Syikin. Kak Nora Syikin nampak ni Dr. Azimah tunjuk ni ni paha. Biasanya Kak Nora Syikin, bila lutut sakit, otot paha kita tidak kuat. Dalam kelas nanti Kak Nora Syikin, Dr. Azimah akan ajar macam mana nak kuatkan otot paha. Kalau Kak Nora Syikin berminat, Kak Nora Syikin boleh dapatkan kelas untuk dapatkan macam mana nak kuatkan otot lantai Miss V. Macam mana nak kuatkan otot paha, kan? Kita tak boleh tunjuk banyak dalam live TikTok ni sebab hampir 3 jam Dr. Azimah kelas tu untuk menopause ni. 3 jam kelas untuk menopause. Kalau you all berminat nak join kelas tu, nak tengok isi-isi penting, nak tengok lagu mana nak kuatkan lutut, kan, nak kuatkan otot paha ni, tanya kat sini. Wasabi je, wasabi. Erman kata dah tinggal ubat sebab suami kusur. 2 hari dah lewat period. Masa suami khusus tu bersama tak sama lah, kan Kak Erman? Masa suami khusus tu tak bersama lah, kan? Sepatutnya tak mengandung lah, kan? Ke macam mana Erman? Tak bersama. Nak masuk kelas boleh, wasabi je, okey, wasabi sahaja. Kalau nak beli krim hormon pun boleh Kak Norma. Tunggu je Erman. Okey Erman, tunggu je haid awak datang. Kalau nak scan pun boleh, tak ada masalah. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih yang baru masuk live TikTok kita. Terima kasih. Hari ni kita bercakap tentang menopause. Macam mana menopause dan kehendak? Adakah bila kita menopause libido kita kurang? Kita tanya. Bila kita menopause, adakah libido kita kurang? Adakah kehendak kita okey? Boleh Ave, boleh. Adakah bila kita menopause, kehendak kita kurang? Kita tanya. Kita tanya pasangan-pasangan yang tengah dengar live TikTok ni. Bila kita menopause, adakah libido kita kurang? Macam mana? Boleh tanya pengalaman kakak-kakak. Kak Masno, akaun tu kena marah dengan TikTok Kak Masno. Kita tunggu TikTok bertenang jap. Nanti kita guna akaun lama balik Kak Masno. Macam mana ni Dr. Azimah tanya ni, bila menopause, macam mana hubungan dengan suami? Bila kita menopause, apakah yang berlaku dengan libido kita? Suami-suami, kan? Apa yang berlaku dengan libido isteri anda?
Kan? Oh, Kak Sawiyah kalau tak menopause lagi boleh mengandung lagi lah Kak Sawiyah. Kak Sawiyah nampak ni? Telur wanita, you tengok ni. Ni gambar telur wanita. Masa kita mula-mula lahir, telur kita ada 2 juta. Bila kita dah makin besar, umur 10 tahun, telur kita jadi 1 juta. Bila dah tua macam Dr. Azimah kan, Dr. Azimah umur 40, telur kita jadi 100,000. Mungkin sekarang ni Kak Sawiyah dah umur 50, mungkin telur jadi 50,000. Kan? Tengok Kak Suza. Kak Suza okey bersama dengan pasangan. Tahniah Kak Suza. Kan? Kalau Kak Suza nak lembapkan, ada pelembap. Kalau Kak Suza nak krim hormon bagi grip pun ada. Kalau Kak Suza nak berbola untuk bagi lantai pelvis lagi montok pun ada. Kan? Baguslah tu Kak Suza. You boleh tanya Kak Suza. Dr. Azimah memang buat kelas untuk you all semua jadi macam Kak Suza. Tengok Kak Suza dah share. Tepuk tangan untuk Kak Suza. Mantap Kak Suza, mantap. Bukan senang Kak Suza, sebab ramai wanita cakap dia dah tak ada rasa dah. Bila menopause, libido dia rendah. Bila dia menopause, dia libido dia rendah. Kalau Kak Sawiyah berminat, boleh datang untuk tengok Miss V lah Kak Sawiyah. Kak Sawiyah umur berapa dah tadi? Dr. tak ingat dah. Okey, Kak Sawiyah umur 56. Okey. Kak Sawiyah umur 56, height 15 hari. Kita panggil dysfunctional uterine bleeding. DUB. Kita panggil Kak Sawiyah mengalami bleeding lama. Okey. Biasanya kalau kita dekat-dekat nak menopause, kan 56 Kak Sawiyah, ada juga orang yang haid dia sikit, ada orang yang haid dia lama. Kalau katakanlah Kak Sawiyah perlu, kita boleh bagi ubat hormon untuk stopkan haid tu. Dia sikit-sikit je kan Kak Sawiyah, ke dia banyak macam air paip? Boleh Kak Sawiyah share dengan kita tak? Dia banyak macam air paip ke dia sikit-sikit je? Nampak tak? Cuba Kak Sawiyah share dengan kita. Dia banyak ke dia haid dia sikit-sikit je? Sikit-sikit je kan. Kalau macam tu tak ada masalah lah Kak Sawiyah. Kalau haid dia lama, kita bagi ubat sebenarnya. Kalau haid dia banyak macam gepaik tu kan, kita akan bagi ubat. Tapi kalau haid dia sikit-sikit je, beres Kak Sawiyah. Okay? Kita tak bimbel lah kalau dia sikit-sikit je. Tapi kalau Kak Sawiyah nak mari buat pap smear ke, nak mari buat biopsi ke, boleh kan, datang klinik lah. So Kak Sawiyah ada masalah mood tak? Jadi OT tak Kak Sawiyah? Ada tak Kak Sawiyah mengalami masalah OT? Dr. Azimah dari Klinik Ikram Gong Badak, Terengganu. Kalau tak ada, beres Kak Sawiyah. Siapa kat sini ada masalah OT? Mikir sokmo. Siapa kat sini ada masalah OT? Mikir sokmo. Ting 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 ting. Beken. Okey, makan pil hormon boleh elak dari terkucil ke? Okey Kak Norma. Untuk terkucil, Dr. Azimah cadangkan Kak Norma, okey, pakai krim hormon, guna berbola Miss V. Okey Kak Norma. Pil hormon tidak tidak bagi Miss V kuat. Kan? Ada orang sangat sensitif ni Kak Sawiyah. Kak Sawiyah ni masalah dia Kak Sawiyah. Kak Sawiyah nanti beli Mind Tune. Okey, Kak Sawiyah beli Mind Tune. Dr. Azimah buat Mind Tune ni, nampak tak Kak Sawiyah? Nanti Kak Norma pun nak beli berbola semua tu, tanya kat sini wasabi kita wasabi kita untuk beli berbola dengan krim Miss V, krim hormon. Untuk Kak Norma, untuk Kak Sawiyah kan ada masalah sensitif tu, masalah dekat mood swing.
Kak Sawia boleh guna Mind Tune ni. Nampak tak Dr. Azimah dah buat dah ni, Mind Tune, untuk bantu geng-geng menopause ataupun yang peri-menopause sembuh masalah mood swing. Kan? You tak ada nafsu, kehendak kurang, you kena sembuhkan diri. Nanti kesian anak-anak, kesian suami kita, kita duk ngamuk, kita duk sedih, kita cepat PA macam budak-budak. Nampak? Macam mana nak guna ni? Nah. Buka sikit, buka sikit. Nampak? Jadi kita pasang je masa tidur. Kita bertenang kejap, kan? Pasang masa tidur. Nampak? Kan? Mami Aishi, Dr. Azimah nak tengok Miss V, Mami Aishi. Boleh Mami Aishi? Kalau Kak Norma. Kak Norma. Ibu tunggal tapi ada anak tak Kak Norma? Biasanya takut kita menyusahkan anak-anak. Kan? Takut kita kita bekeng dengan orang sekeliling kita. Tak kisah datuk lelaki ke anak ke. Kan? Ikutlah. Dr. Azimah cover je atas you all belaka. Nak tengok. Betul Mami Aisyah. Macam ya Kak Sawia. Kena tengok. Kena jumpa lah Kak. Takkan nak tunjuk dalam live TikTok ni Betul-betul Kak Sawia. Kita dari Klinik Ikram Gawang Badak. Kak Mami Aisyah, kalau nak jumpa Dr. Azimah, boleh WhatsApp dulu. Book slot Kalau nak jumpa Dr. Azimah, book slot. Tapi kalau tak kisah doktor mana-mana, boleh je pergi. Kan? Sebab Klinik Ikram Gawang Badak buka 24 jam. Kan? Untuk you all yang nak jumpa Dr. Azimah personal, boleh book slot kat sini book slot kat sini. Tapi kalau tak kisah doktor mana-mana, tak ada masalah sebab kita buka 24 jam 7 hari. Alhamdulillah. Bagus Kak Norma. Alhamdulillah bagus. Dr. Azimah tanya menopause dan ada suami. Siapa kat sini menopause dan ada suami? Dapat pula suami yang semangat tinggi. Nampak ni? Suami semangat lagi. Nampak? Ada. Suami semangat lagi. Kita dah menopause dah, dia semangat lagi. Ada tak kat sini? Dr. Azimah tanya ni. Betul Cahaya Imani. Sebab anak menyusu. Betul Cahaya Imani. Hari-hari kan. Kan Fatin Ayuni. Sebab wanita menopause, dia dah ada masalah Miss V kering, Miss V longgar, dan masalah dia kurang libi. Nampak tak Fatin Ayuni? Biasanya menopause ni umur 50, tapi suami semangat lagi. Tengok Fatin Ayuni, tengok Kak Kasih cakap apa tu. Suami dia semangat lagi walaupun suami dia umur 60. Ada suami umur 60 semangat lagi pula suami dia. Hari-hari mau adu kan. Isteri biasa je, suami pula semangat adu. Boleh share pengalaman you all? Boleh share pengalaman you all. Kita dah menopause dah. Kita dah rendah libi dah. Suami pula semangat lagi walaupun umur 60, hari-hari mau. Itulah ceritanya. Bagus Cahaya Imani. Bagus. Boleh layan tak? Kalau boleh layan, beres.
Kan Miss V tak kering, montok sokma beres. Siapa lagi kat sini terkucil? Siapa lagi kat sini terkucil? Untuk you all yang terkucil, beli berbola beli berbola Miss V. Rendah libi tu apa? Dia tak seronok kat Nur Raihan. Dia tak semangat. Dia tak semangat nak bersama. Dia kering. Dia sakit bila bersama. Nampak tak Kak Nur Raihan? Dia longgar. Kak Cahaya Iman ni pun single mom. Okey. Untuk yang masalah longgar, masalah longgar. Nah, berbola. Berbola untuk Miss V. Ni berbola untuk yang masalah longgar, masalah terkucil. Dr. Azimah tak boleh tunjuk penuh. Okey, Dr. Azimah tak boleh tunjuk penuh. Berbola ni untuk bantu bagi montok, untuk bantu bagi you all punya dinding dan lantai Miss V gagah perkasa. Okey, kat sini siapa yang nak beli berbola untuk bagi Miss V montok gagah perkasa? Boleh tak? Ni. Tanya kat sini, wasabi kita. Minta dengan dia. Minta dengan dia. Dr. Azimah tak boleh nak tunjuk full. Cara pakai tak ada masalah Fatin. Nanti kita ajar Fatin bila Fatin beli. Dalam live TikTok tak boleh tunjuk Fatin. Cakap nak beli berbola Miss V. Sebab apa tak boleh tunjuk? Nanti live TikTok marah, seminggu tak boleh live. Dia marah tunjuk. Dr. Azimah tunjuk hari tu dia marah. So Dr. Azimah tunjuk separuh je lah. Dr. Azimah nak tunjuk dalam live TikTok. Sebab tu Dr. Azimah buat kelas. Mami IC nak beli berbola, nak beli krim hormon untuk Miss V kan. Banyak-banyak. Boleh je. Nak masuk kelas pun boleh. Kita buat kelas untuk geng-geng menopause. Ada orang tanya apa kegunaan berbola Miss V. Macam ni user. Sebab ada orang bila menopause dia jadi longgar. Jadi berbola Miss V akan bantu kembali montok, akan bantu kembali gagah perkasa, grip elok, akan bantu you all untuk elak terkucil. Kan ramai kan bila menopause terkucil, bila menopause mudah macam tersenyum kan turun jadi height, jadi apa panggil ni, terkencing kan masa kita tergelak. Ada tak siapa kat sini bila tergelak gelak terkucil kan, terkencing kan, sebab longgar sebenarnya, sebab lantai pelvis, lantai Miss V you lemah. Sebab tu kita guna berbola. Berbola tu macam mana doktor? Kan krim hormon boleh Tok Ma boleh. Boleh beli krim hormon dengan kita. Nampak? Ni berbola untuk Miss V. Dia saiz dia sama dengan Miss V. Boleh beli dengan kita kalau berminat lah. Hari ni Dr. Azimah tak buka beg kuning sebab live TikTok marah. So kalau you all nak beli, tanya je kita. Tok Ma kata nak beli krim hormon, boleh. Macam mana cara nak guna? Ira masuk kelas belum Ira? Jom Ira. Ni ke Ira, kelas kita Ira. Kering lepas beranak. Jom Ira ni. Kelas kita 10 hari bulan 5 Ira krim hormon boleh masuk dalam Miss V Tok Ma. Bagus sangat krim hormon. Krim hormon untuk bagi you all punya masalah pedih, masalah kering kan, masalah sakit ni kurang. Krim hormon campur dengan pelembap. Boleh beli dengan kita. Tanya kat sini wasabi je. Kalau siapa yang nak beli krim hormon, yang nak beli pelembap kan. Kak Norma kata bila rokok. Betul lah tu Kak Norma. Dinding Miss V dah longgar. Ada orang bila dia gelak, dapat Kak Norma? Bila dia gelak dia akan terkucil. Penting Kak Norma, penting. Kak Liza tanya tadi macam mana nak guna berbola. Masukkan berbola kat sini Miss Liza.
Kak Liza tadi kan tanya macam mana nak guna. Kak Liza Shop tanya. Berbola tadi tu letak dalam ni. Letak dalam ni. Dan bagi berbola tu bertahan dalam Miss V, you kena kemut. You kena tahan supaya berbola tu tak jatuh tau Liza. Faham tak Liza? You boleh lah nak pergi masak ke, nak pergi menyapu ke. Berbola tu simpan je dalam ni. Nampak tak? Dr. Zam tak boleh tunjuk Liza. Sorry, live TikTok marah. Dr. Zam pernah tunjuk Liza Shop dalam live TikTok nak guna berbola tu lagu mana. Seminggu tak boleh live. Tak boleh demo, minta maaf. User tanya kalau bersama krim tak kering ke? Okey. Krim tu, krim hormon, Dr. Azimah akan suruh you all pakai petang. Kita bersama dengan pasangan biasa malam kan. Malam pakai pelembab. Kak Liza boleh pakai lah. Awal-awal ni pakai dulu 5 minit. Lama-lama dah pandai grip kuat. Daripada 5 minit naik 10 minit. Kak Liza naik slow-slow. Lepas tu buang lah Kak Liza. Oi, takkan nak pegang berbola selama-lamanya. Berbola tu macam kita exercise lah kan. 5 minit, 10 minit. Kak Liza faham tak? Alhamdulillah. Faham Kak Liza Dr. Azimah suka buat lawak sengal Kak Liza. Kalau dah buang rahim boleh Kak Noh, boleh. Rahim kat sini Kak Noh. Boleh. Sebab kita pakai tu dalam Miss V je. Allah kasih, tak rosok kasih. Pakai bertahun-tahun pun tak rosok. Dia bukan makan nail kasih. Bola kasih, dia berbola kasih. Sekejap Dr. Azimah tunjuk. Tapi Dr. Azimah boleh tunjuk separuh je kasih. Takut kena marah dengan live TikTok. La ilaha illallah. Ada tali kasih weh. Ada tali. Tali dia panjang. Sedepor tali dia. Tak sakut. Jangan bimbing. Ada tali. Tali dia panjang. Tali dia biasanya akan tergantung lah dekat peha you all. Tali dia panjang ni tali dia. Tali dia akan ada tergantung dekat peha you all. Sebab kita masuk sini je. Tak sakutnya kasih. Jangan bimbang. Tak sakutnya. Dia duduk sini je. Kalau kita buat rahim duduk sini. Rahim kat sini kan. Miss V you all ada. Doktor pakar tak buang Miss V you all. So berbola tu letak dalam ni. Tali dia tubik lah celah peha. Faham tak kasih? Faham tak? Berbola ni Dr. Azimah tunjuk separuh je. Kena marah nanti. Nak beli wasabi kita. Nak beli wasabi masa nak bersama cabut lah BMC. Pakai 5 minit je untuk exercise berbola. Ada talinya Kak Norma. Ada talinya. Berbola ni untuk bantu isteri-isteri exercise, kuatkan dinding dan lantai Miss V bagi montok. Kak Noh kosong je Kak Noh. Berbola kosong. Berbola kosong untuk Miss V. Faham kasih? Faham kita tak boleh balong dengan live TikTok. Tak boleh. Pandai Cik Mus. Dia suruh isteri belajar kemut. Pandai Cik Mus. Bila kemut sokma, Miss V akan montok. Dinding akan kuat, lantai akan kuat, boleh tahan lama, boleh pakai lama pandai Kak Norma. Tak boleh tunjuk Mr. Nice Guy. Nanti seminggu kena marah dengan TikTok tak boleh live. Dah 2 kali dah Dr. Azimah buat eksperimen. 2 minggu tak boleh live. Minta maaf. Kalau nak beli, tanya kat sini. Wasabi. Tak mampu dah seminggu tak bercakap dekat live TikTok. Aku dah lah suka bercakap. Kan? Tak nak tunjuk, tak boleh tunjuk. Dr. Azimah tunjuk separuh je. Tak nak bergaduh dengan live TikTok. Okay. Kan? Untuk isteri-isteri, kita ada buat kelas 10 hari bulan 5 ada kelas untuk isteri-isteri. Kelas tertutup. Isteri-isteri soleha 10 hari bulan 5 kelas tertutup wanita sahaja. Tengoklah dalam live TikTok ni capung orang jatuh. Ya gelenyar ni set-set dia ni. Ya gelenyar ni set-set dia ni. Kita buat kelas tertutup wanita sahaja 10 hari bulan 5. Nampak tak?
Yang ni kelas untuk Dr. Azimah ajar isteri-isteri solehah tentang puncak. Tentang puncak wanita. Kita ada buat kelas puncak wanita. Wanita boleh capai puncak, boleh capai nikmat. Alright, untuk bantu isteri-isteri yang kering kontang, untuk bantu isteri-isteri yang vaginismus, untuk bantu isteri-isteri yang rendah kehendak. You boleh daftar kelas ni. Harga berapa ringgit doktor? Kelas nanti doktor, harga 100. Macam mana nak daftar kelas tertutup wanita sahaja dengan Dr. Azimah ni? Wasabi kita. Okey, tengoklah lalai kelas ni, lalai live TikTok ni capung orang jatuh ni, gelenyah ni, set-set ni nikah dah lagi belakang ni. Sebab tu kita buat kelas wanita dengan Dr. Azimah je. Kan? Allahu Akbar. Diorang ni lah kan, tak larat Dr. Azimah nak blok semua sebab ramai sangat ni orang jatuh ni. Oleh itu suami-suami yang nak suruh isteri-isteri belajar kan, Kak Hidayah ni nampak dia kering, bila bersama dia kering. Kan, bila bersama jadi kering Kak Hidayah, bila bersama pedih, bila bersama sakit. Kan, bila bersama dia tak seronok. Kita akan ajar nanti 10 hari bulan 5 macam mana nak maintain basah, macam mana nak seronok, macam mana nak capai puncak-puncak wanita. Untuk bantu isteri-isteri yang berminat lah, boleh daftar kelas sekarang. Macam mana nak daftar kelas Dr. Azimah ni? Ada tu, Dr. Azimah dah letak dah kat atas tu. You all boleh wasabi lah untuk daftar kelas. Ni kat sini, isteri-isteri kat sini nak daftar kelas. Kelas tertutup wanita sahaja. Kelas tertutup wanita sahaja bersama dengan Dr. Azimah untuk bantu you all sembuh masalah kering, untuk masuk. Tak pernah rasa puncak doktor, saya ni dah kahwin 5 tahun. Tak boleh tembus. Contoh dah kahwin 5 tahun tak berjaya tembus. Dah lama dah kahwin, tak pernah pun rasa. Dah kahwin 5 tahun tak pernah pun rasa seronok. Sakit je, kering je. Kan ada yang macam tu siapa kat sini tak pernah rasa? Siapa kat sini? Kak Hidayah. Betul lah tu, Kak Hidayah ada kaitan dengan hormon. Pandai Kak Hidayah. Betul tu, Nur NR Miani. Dr. Azimah nak bantu ni isteri yang mengalami masalah menopause, vaginismus. Ira jom daftar kelas Ira. Jangan bimbang Ira, kelas kita nanti wanita sahaja. Wanita sahaja kelas kita nanti Ira. Isteri ada ni yang ada masalah lagu ni, tak pernah rasa seronok, sakit. Sebabnya Allah buat hubungan berkualiti suami isteri. Suami kena seronok, isteri pun seronok. Kalau suami je seronok macam mana? Tak aci kan? Wanita macam mana? Wanita sakit, pedih, kering. Sebab tu Dr. Azimah buat kelas tertutup wanita sahaja dengan Dr. Azimah. Suami-suami yang tengah dengar ni, bagi Chan isteri belajar. Bagi Chan isteri belajar untuk dia rasa ni kan, untuk dia rasa nikmat, untuk dia rasa puas, untuk dia rasa banjir. Kan, isteri boleh banjir. Bagi isteri belajar. Kelas kita akan ajar nanti banjir 1 liter. Kita akan ajar dalam kelas nanti untuk isteri banjir. Nak join ke? Boleh ni. Wasabi je. Kesianlah isteri. Kesian isteri. Terima kasih Kak Normah memahami. Terima kasih Kak Normah memahami. Kita nak suruh semua isteri seronok. Kita tak ambil ni isteri masalah ni. Kita tak ambil isteri-isteri mengalami masalah lagu ni. Sakit, kering, pedih kan. Bila bersama tu senyap je kan, tak rasa apa-apa.
Kan, faham tak? Sebab itu bagi yang berminat, isteri-isteri soleha ataupun suami-suami nak bantu isteri yang mengalami masalah rendah libi, isteri-isteri yang mengalami masalah kurang kehendak. Nampak ni? Kan Kak Liza tanya banjir macam mana. Kak Liza dah masuk kelas kan Kak Liza? 1 liter tau Kak Liza, 1 liter. Boleh daftar kat sini wasabi je. Wasabi untuk daftar kelas. Wasabi untuk daftar kelas. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih yang baru masuk live TikTok Dr. Azimah hari ni kita bersiaran dari Klinik Ikram Gong Badak Terengganu. Kita bercakap tentang kesihatan wanita, masalah menopause, ada kaitan dengan mati putih, rendah libi. Cik Lin, boleh Cik Lin, menopause surgical boleh. Boleh Cik Lin, boleh. Okey. User tanya, ada praktikal? Ada. Semalam kelas kita pun ada user. Praktikal sekali. Kau tengok Kak Normah Mak Jenny cakap. Suami tidak menghargai. Gitu. Jom Kak Normah, kita belajar untuk menghargai diri sendiri. Okey? Kak Normah, bersama suami ke tanpa suami ke Kak Normah, kita boleh banjir dengan isteri-isteri. Puas wanita tu Allah bagi kepada kita semua. Kita nak belajar ke tak? Kita nak belajar ke tak? Sebab tu Dr. Azimah buat kelas tertutup wanita sahaja. Nikmat tu, anugerah terbesar Allah bagi. Kalau kita tak tahu, kita tak semangat lah. Kalau kita tak tahu, kita akan jadi wanita FSD, rendah libi. Kan sebab kita tak ada ilmu. Sebab kita tak tahu. Sebab kita rasa tak payahlah ngaji Quran lah. Pergi semaya lah. Bobol lah, tua-tua dah ni, menopause dah ni. Kubur kata mari. Kan? Padahal semuanya boleh dirawat. Boleh disembuhkan, okey? Semuanya boleh dirawat, semuanya boleh disembuhkan. Nampak tak? Jom, kelas kita nanti 10 hari bulan 5. You all boleh daftar kelas tertutup wanita sahaja dengan Dr. Azimah. Boleh daftar wasabi kat sini. Wasabi je untuk daftar kelas. Alright. Kalau sakit tu tak pandai tu user. Kalau sakit tu tak normal. Kesian isteri anda. Ni. Kan? Kenapa sakit? Allah buat ni bukan untuk sakit. Allah buat ni untuk gembira suami isteri. Kelas online. Yes, online kelas. Kat sini kelas kita secara online. Ni Dr. Azimah tunjuk. Sekejap Ada orang tanya tu. Ni kelas kita secara online. Kat sini Kat sini kita akan bersama-sama dengan isteri-isteri soleha yang berminat. You boleh tanya kita, wasabi kita untuk daftar kelas tersebut. Bagus Kak Shima. Jom Kak Shima. Single mom pun boleh Kak Shima. Gitu. Single mom pun boleh Kak Shima. Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan Kak Normah kata pergilah kubur kata mari. Menopause dah pun. Dah lah tu bersama. Kan gitu. Kan kena belajar isteri. Kena belajar enjoy. Untuk happy Untuk happy. Capai puncak semua. Bukan Dr. Azimah marah ni. Dr. Azimah buat live TikTok untuk bantu. Untuk bantu. Go Kak Shima, go. You can do it. You can do it. Kak Liza kata dah bau tanah dah kita ni. Kak Liza tengok cerita tu tak Kak Liza? Keluarga itu Roshamno tu berlakon tu dengan Aida, Umi Aida. Roshamno dengan Umi Aida. Kan Umi Aida tu kan ustazah. Dr. Azimah kan tengok cerita keluarga itu dengan Roshamno dengan Umi Aida tu. Dr. Azimah selok ngokor suka. Ni wanita-wanita menopause. Tu Dr. Azimah cerita ni. Cempaka tu FSD. Cempaka tu FSD
You tengok apa kesan dia kepada suami hok bekok kepala. You tengok kesannya kepada Rosyamno jadi bekok kepala. Go Kak Shima, go. Kita doakan Kak Shima dapat suami soleh. Kan Kak Norma kata anak pula jadi mangsa. Masya Allah, subhanallah. Na'udzubillahi min dhalik. Cik Lin tanya, what is FSD? Kan, what is FSD? Cik Lin, Dr. Azman tunjuk bahasa Melayu Dr. Azman tak boleh sebut Cik Lin. Ni bahasa Melayu dia. Mati putih. Bahasa Inggeris dia. Bahasa Inggeris dia. Kalau nak baca, nampak tak? Female. Okay, female. Nampak tak Cik Lin? S dysfunction. Nampak tak Cik Lin? Female S dysfunction. Dia kurang libido, dia kurang kehendak. Nampak? Tadi tak disebut Cik Lin. Sorry. Nanti kena marah dengan live TikTok. Sebenarnya dia kurang kehendak Cik Lin macam cerita keluarga itu. Cempaka tu yang tu isteri ustazah. Bukan salah Cempaka, tapi mungkin sebab dia tak masuk kelas Dr. Azimah. Cempaka tu kena masuk kelas Dr. Azimah. Baru dia sembuh FSD. Nanti kita cakap dekat Umi Aida. Umi Aida, kurangkanlah ustazah anda. Gitu Kak Norma kan. Dia kurang. Dia tak ada ilmu. Tu je Dr. Azimah buat ada kelas ni untuk bantu isteri-isteri bukan salah. Tak salah lah pakai tudung labu. Tengok dia pakai tudung labu kau ni. Tengok Dr. Azimah pakai tudung labu, pakai baju lengan panjang, pakai baju longgar kan. Tapi yang ni dekat live TikTok. Yang ni dekat live TikTok. Dengan suami bukan ustazah. Dengan suami bukan ustazah. Intan nak beli ke kat sini Intan? Intan boleh wasabi kita kalau nak beli Intan? Intan boleh beli dengan kita Intan. Waduh. Normal Nazmi, normal. Okey, waduh. Okey. Alhamdulillah. Okey, Intan boleh Intan Dia ada banyak saiz Intan. Intan nak saiz mana? S, M, L. Ada 5 saiz Intan Intan boleh beli, ada 5 saiz. Especially untuk yang masalah vaginismus. Isu apa? Liana tanya. Ni Liana Al-Fatih. Isu menopause. Ni kita tengah cerita pasal Liana. Kita tengah cerita pasal Kak Cempaka, Puan Cempaka dalam cerita keluarga itu. Liana faham tak? Tengok tak Liana? Boleh Intan, boleh. Liana tengok tak cerita keluarga itu? Nanti tengok cerita tu baru faham isu kita petang ni Liana, tengok tak cerita keluarga itu? Siapa-siapa kat sini tengok cerita keluarga itu? Siapa kat sini kenal Puan Cempaka? Liana, kau tak tengok? Liana dah tengok. Okey, bagus Liana. Kalau Liana dah tengok cerita keluarga itu, Puan Cempaka ada masalah ni Liana. Kan? Puan Cempaka ada masalah menopause. Puan Cempaka, Umi Aida ada masalah FSD. Faham tak? Faham tak semua orang? Faham tak? Isu dia kat sini. Kan? Kak Ayat pun marah. Pakai telekong. Kan? Rosyam terror. Berlakon macam gini. Dr. Azimah peminat Rosyam no. Kan? Gitu. Kan Kak Shima? Pandai Kak Shima. Begitulah ceritanya. Inilah isu kita petang ni kan. So sebenarnya kalau you all masuk kelas, belajar nak lambatkan menopause, boleh sembuh Puan Cempaka tu boleh sembuh. Dengar Dr. Azimah cakap, semua isu-isu kita ni kan yang Puan Cempaka hadapi tu, tengok isu Puan Cempaka ni semua isu Puan Cempaka. Miss V dia kering, sakit, pedih, longgar, tak pernah puncak. Tu semua isu Puan Cempaka. Okey? Diana tanya FSD tu apa? Female S dysfunction.
Liana ni masak dalam bahasa Melayu mati putik Liana. Bahasa Melayu mati putik. Nampak tak Liana? Bahasa Melayu dia tak ada na. Ni semua perkataan-perkataan TikTok marah sebut. Tapi kita anggap je lah macam Puan Cempaka dalam cerita keluarga itu. Isu Puan Cempaka, dia dah sakit bila bersama, dia kering, dia tak rasa kehendak dia, kan? And then dia rasa badan peluh-peluh, kan? Dia mood swing, berfikir sokmo OT, ting 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 ting. Dia brain fog, dia lupa. Tu semua isu-isu yang boleh disembuhkan ada. Kak Shima Razak, bagus Kak Shima Razak. Nanti bolehlah live TikTok dengan Dr. Azimah sekali. Dr. Azimah buat kelas dengan isteri-isteri solehah Cik Din. Minta maaf Cik Din, Dr. Azimah buat kelas dengan isteri-isteri solehah untuk bantu isteri-isteri sembuh FSD Cik Din. Dr. Azimah jaga aurat. Dr. Azimah kan Ustazah Ajimah. Saya Dr. Hajah Ajimah. Saya ustazah Cik Din. Saya tak buat kelas dengan lelaki-lelaki soleh. Saya buat kelas dengan isteri-isteri solehah. Okey? Untuk isteri-isteri yang berminat nak belajar, kan, nak sembuh FSD, you all boleh daftar kat sini. Bagus Kak Shima, bagus. Untuk isteri-isteri solehah ataupun suami-suami soleh yang nak daftar kat isteri belajar dengan Dr. Azimah sembuh FSD, lambatkan menopause, kan? Belajarlah. Belajar rasa puas. Belajar rasa puncak. Kalau you all jadi macam Puan Cempaka tu, siapa rasa Puan Cempaka normal? Selamat bersara Kak Shima. Okey, Dr. Azimah tanya dulu, siapa rasa Puan Cempaka normal? Siapa rasa Puan Cempaka normal? Dan siapa nak isteri dia jadi Puan Cempaka? Kita tanya kan? Kita tanya dulu. Kak Liza kata tak normal. Tak normal, Fuzah kata. Bagus. Bagus lah tu, pandai dah tu. Siapa-siapa lagi nak dengar dekat pandangan you all? Dr. Azimah nak dengar pandangan you all pasal Puan Cempaka. Cik Lin kata wanita kat Malaysia gitulah perangai. Cik Lin kata nak bagi lekat, rajin-rajinkan hubungan bersama. Okey, Alhamdulillah. Isteri Dr. Azimah ada buat kelas untuk wanita menopause. Okey, you boleh wasabi lah. Kalau ada yang berminat nak masuk kelas menopause, kelas puncak, kan? You boleh dah wasabi dan daftar kan? Liza kata nanti suami cari lain meroyan. Gitu. Allahu Akbar. RYD ni kita hantar ke bulan. Okey? Cik Lin, wasabi Cik Lin. Nanti dia balas. RYD Dr. Azimah hantar ke bulan. Bye RYD. Okey. Cik Lin nanti kita akan balas Cik Lin wasabi kita. Biasanya ramai Cik Lin. Minggu lepas 180 orang join Cik Lin. Ramai. Kan Kak Liza suruh hantar ke Matahari. Pun boleh, kan? Itulah kan, ada juga orang yang rasa isteri puncak tu tak bagus. Kalau tanya Dr. Azimah, bila you all belajar puncak kan, isteri dengar ni, kalau kita belajar puas, belajar puncak, kita kan seronok berhubungan, kita awet muda, kita sembuh simptom mama layan, marah-marah, kita sembuh masalah OT. Penting sangat untuk kita seronok bila aktiviti berhubung. Penting. Sebab kalau you all senyap je, tak rasa apa-apa, ya Allah, you akan jadi patung tau. You akan macam Batang Pinang, senyap je.
Siapa rasa normal jadi batang pinang? Kita dengar pengalaman ni. Kita dengar. Siapa rasa jadi batang pinang tu normal? Kalau memang you all tak kisah, kalau anda memang tak kisah, senyap je, tak ada masalah. Tapi kalau tanya Dr. Azimah, kan, belajarlah. Sebab tu Tuhan bagi, wanita boleh capai. Tuhan bagi, Allah bagi. Kalau kita tak ada ilmu, rugilah. Kita tak ada ilmu, rugi. Sebab tu Dr. Azimah buat kelas tertutup wanita saja. Yang ni kelas wanita saja. Siapa nak join? Kelas wanita saja, boleh daftar dan tanya kita lah, wasabi kita kat sini. Untuk yang berminat nak daftar kelas, wasabi je. Wasabi je untuk daftar kelas. Okey.